Good morning, everyone, and welcome back to COMAD. Remember me? I'm Zane. I was your AI host in 2024. It is truly a pleasure to be here again with all of you. For the past few years, COMAD had received many amazing responses and became a great success thanks to the enthusiastic participation and support from you, our dedicated audience. This year, we are very excited to bring something even more meaningful and enriching. Our sessions will now feature two main segments. The first segment, called Recensi Buku, will focus on book reviews, where lecturers and students explore and share their insights, ideas, and perspectives from a book they read, which can inspire both personal and professional growth. The second segment is our main program, which will be our COMAD sessions, consisting of webinars and discussions on various topics related to education, providing opportunities to exchange knowledge, experiences, and current educational practices. Whether you are here to discover new ideas, broaden your understanding, or simply be part of an engaging learning community, we hope COMAD continues to benefit and inspire all of us. Thank you and enjoy the program. Hello, welcome to COMAD 2026. I'm Norella. I am your AI host for today. I would like to go over a few things as a reminder to all audience on the etiquette of attending this webinar. First, everyone who attends to this webinar series will be given an e-certificate after each session. Therefore, do not forget to register your full name once the link for registration is open. Make sure it is typed correctly and your email address is accurate too. Only for teachers or education officers in Malaysia, please make sure you also provide your IC number. You will find the registration link is pinned in the live chat box of this YouTube channel. Second, be respectful of others. When communicating, please be polite. Foul language will not be tolerated, and audience who are rude will be taken off the webinar. And third, we'd appreciate it if you could share today's webinar with others through your social networks. Thank you for taking time to listen to this reminder announcement. See you again soon. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergi ke sawah menuai padi. Padi menguning indah berseri. Karya sastera warisan abadi menjadi pedoman sepanjang hari. Nama saya Nurul Izzah binti Azmin dari ambilan PINCP 2025-2030 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Pada hari ini, saya ingin membentangkan resesi sebuah karya novel oleh sastrawan negara Shannon Ahmad iaitu Ranjau Sepanjang Jalan. Novel ini merupakan antara karya penting dalam kesetaraan Melayu yang menggambarkan realiti kehidupan masyarakat desa. Ranjau Sepanjang Jalan mengisahkan kehidupan sebuah keluarga petani yang miskin dan bergantung sepenuhnya kepada hasil sawah padi untuk meneruskan kehidupan. Watak utama dalam novel ini ialah Lahuma dan isterinya Jeha yang tinggal di sebuah kampung bersama anak-anak mereka. Kehidupan mereka yang penuh dengan cabaran dan kesukaran, namun mereka tetap berusaha gigih untuk memastikan keluarga mereka dapat terus hidup. Sepanjang cerita, keluarga ini menghadapi pelbagai dugaan seperti serangan penyakit padi, gangguan haiwan perosak, kemiskinan serta masalah kesihatan yang menimpa Lahuma. Semua cabaran ini menunjukkan bahawa kehidupan sebagai petani bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun begitu, semangat ketabahan dan kegigihan yang ditunjukkan oleh keluarga ini sangat menyentuh hati pembaca. Tema utama novel ini ialah ketabahan dalam menghadapi kesusahan hidup. Penulis menggambarkan bahawa kehidupan manusia sering dipenuhi dengan pelbagai dugaan yang perlu ditempuhi dengan kesabaran dan usaha yang berterusan. Selain itu, terdapat juga beberapa persoalan penting dalam novel ini seperti kemiskinan masyarakat desa, pengorbanan ibu bapa demi keluarga serta kepentingan kerjasama dalam kehidupan. Dari segi watak dan perwatakan, Lahuma digambarkan sebagai seorang yang rajin, bertanggungjawab
dan tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi pelbagai kesukaran. Jeha pula merupakan seorang isteri dan ibu yang tabah serta sanggup berkorban demi kebahagiaan keluarganya. Watak ini menunjukkan nilai kekuatan keluarga dan semangat saling menyokong antara satu sama lain. Antara keistimewaan utama novel ini ialah cara penulis menggambarkan kehidupan masyarakat petani dengan sangat realistik dan menyentuh perasaan. Bahasa yang digunakan juga jelas dan mudah difahami, tetapi tetap mempunyai kekuatan dalam menyampaikan emosi dan pengalaman hidup watak dalam cerita. Pembaca dapat merasai kesusahan, harapan dan perjuangan yang dilalui oleh keluarga tersebut. Melalui novel ini, pembaca dapat mempelajari beberapa nilai murni seperti ketabahan, kerajinan, kesabaran dan kasih sayang dalam keluarga. Novel ini juga mengajar kita untuk menghargai usaha golongan petani yang bekerja keras untuk menghasilkan makanan yang kita nikmati sepanjang hari. Buku ini sesuai dibaca oleh pelajar, mahasiswa sastera serta pembaca umum yang ingin memahami realiti kehidupan masyarakat desa dan menghargai nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Walaupun jalan ceritanya menggambarkan kesusahan hidup, mesej yang disampaikan sangat bermakna dan memberi inspirasi kepada pembaca. Secara peribadi, novel ini sangat menyentuh perasaan, tema yang kuat berserta dengan nilai-nilai kehidupan yang sangat bermakna. Kesimpulannya, Ranjau Sepanjang Jalan merupakan sebuah karya sastera yang sangat bernilai dan memberi gambaran mendalam tentang kehidupan masyarakat yang penuh dengan cabaran. Novel ini mengajar kita bahawa walaupun sebesar mana pun dugaan yang dihadapi, manusia harus tetap tabah dan berusaha untuk meneruskan kehidupan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam kolokium maya antarabangsa dan domestik atau dikenali sebagai KOMAD, anjuran IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Alhamdulillah, tahun 2026 kita ditemukan lagi. Kali ini dengan tema pembangunan karakter menelusuri pendidikan guru bahasa. Alhamdulillah, tahun 2026 ni banyaklah perkongsian tentang KOMAD yang dianjurkan oleh IPG kami. So kali ini giliran kami untuk kami ni ada lagi rakan yang akan berkongsi tentang pembangunan karakter ini. So tajuk kami yang akan kami ceritakan adalah berkenaan dengan menelusuri pembinaan karakter yang ditumpukan dalam bilik darjah. Maksudnya kita tumpukan cerita kita, pembinaan karakter dalam bilik darjah. Untuk kali ini, kami akan mengendalikan perkongsian ini, kami akan mengendalikan perbincangan berkenaan dengan pembinaan karakter ini. Saya, Dr. Amin Haji Muhammad Yusof dari Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Bahasa Antarabangsa dan memperkenalkan rakan untuk sama-sama kita berborak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Dr. Norazi bin Rani dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan, boleh kita kata santai-santai lah borak ya doktor Ya doktor. Santai-santai je hari santai-santai je hari ini kita borak. Tapi sampai. Okey, mungkin saya boleh mulakan, kita buka kita punya gelanggang perbincangan ni dulu doktor ya. Boleh ke kalau saya nak bawa cerita tentang kisah keluarga, kisah perkahwinan dahulu, untuk kita nak tengok dia punya angle dia tu macam mana. Tentang pembinaan karakter, adab dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam kita nak membina keluarga lah, maksudnya agama Islam itu dia beri satu
garis panduan untuk kita memilih calon. Siapa yang macam tu Nabi ajar pilih calon. So Nabi kata pilih disebabkan oleh yang pertama lima liha, lihasabiha, lidiniha, lijamaliha, lijamaliha. Fasfarat bizatidin, taribat yadak. Okey. Jadi hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang rahmati Allah sekalian, daripada hadis Rasulullah SAW itu nak membina keluarga. So pemilihan yang dikatakan pemilihan calon untuk membina keluarga tu, kalau kita lihat bila dikata lebihkan pada agama. So bila sebut agama tu sebenarnya kalau tengok dia punya kisah dia akan datang dengan akhlak, dia akan datang dengan kepribadian. Jadi nak katakan, apa yang saya nak katakan di sini adalah pentingnya tentang akhlak itu untuk kita membina keluarga, satu. Dan jelasnya Rasulullah nampak bila membina keluarga, keluarga tu akan membina masyarakat, masyarakat akan membina sebuah negara. Itu yang katakan pentingnya akhlak itulah dalam kehidupan kita. Cumanya untuk hari ini kita kupas lebih lagi lah, kita kupas lebih lagi. Kita akan lihat daripada sudut Islam, dari sudut Islam, karakter ataupun akhlak, adab, apa yang katakan konsep akhlak itu sendiri dalam Islam daripada sudut pandangan penceritaan Dr. Nurazi. Baik, terima kasih Dr. Amin. Satu intro yang sangat positif, dan saya bersetujulah apa yang dinyatakan tadi, panduan berkaitan dengan bagaimana kita menguruskan sebuah kehidupan daripada awal sampai ke hujungnya, berpandukan kepada nilai-nilai yang telah diberikan oleh junjungan besar baginda Nabi SAW yang disebut sebagai akhlak lah. Jadi bila kita nak cerita tentang apa sebenarnya akhlak, dia merupakan satu perbincangan yang panjang lah. Cuma dalam konteks komat kita pada hari ini, saya cuma mungkin mengenengahkan beberapa pandangan atau panduan yang mungkin hampir dengan konteks perbincangan kita lah. Yang pertamanya, apa dia akhlak? Akhlak ni secara umum ialah perilaku, tabiat, tindakan kita. Dan secara lebih spesifik lah, saya suka meminjam Dr. Amin pandangan yang disebut oleh Imam Birgivi yang meninggal tahun 1573 Masihi. Sebenarnya konsep ini juga disaring daripada pandangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita faham dan kita lalui dalam kehidupan kita yang menggambarkan kita ni seorang yang berakhlak. Baik, secara umumnya akhlak ini merupakan kualiti dalam diri kita sebagai manusia. Bila kita sebut sebagai kualiti, ia merupakan satu, kita boleh katakan sebagai watak kita, tabiat kita, perangai kita yang ada dalam jiwa kita. Kemudian ia lahir daripada perbuatan tertentu yang perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan secara spontan. Apa yang disebut oleh Al-Imam Birgivi ialah perbuatan baik yang dilakukan oleh insan, individu, tak kiralah murid, pelajar, remaja, pekerja, sesiapa sahaja, secara spontan tanpa pertimbangan dan penilaian yang mendalam. Saya bagi contoh lah Dr. Amin. Dia maksudnya kalau yang akhlak ni dia akan keluar secara spontan macam tu spontan. Ya kan. Jadi makna kata kalau berlaku sesuatu, apa dia punya respon, itulah dia akhlak. Itulah dia akhlak. Saya ambil contohlah, katakanlah mungkin dalam konteks kita di IPG lah, seorang pelajar dengan pensyarah. Contohnya pensyarah baru keluar daripada parking dia, daripada kereta, dan pelajar tu mungkin berada dalam 5 meter, 10 meter daripada kereta pensyarah. Kemudian pensyarah tu mungkin dia ada bawa banyak beg lah, dengan bagnya, dengan bukunya, dengan apanya. Pelajar tengok keadaan pensyarah yang macam susah dia nak berjalan, nak membawa barang-barang dia. Jadi
kalau pelajar tu tadi secara spontan dia menghampiri pensyarah tersebut, kemudian dia minta izin untuk membantu secara spontan tanpa dia perlu berfikir. Katakanlah dia loading dulu, dia ambil masa dalam seminit 2 minit, aku sepatutnya tolong pensyarah ni. Nanti kalau aku tolong, orang kata rakan-rakan raya akan bagi tahu, ini sebenarnya dia ni nak bodek, nak markah lebih. Jadi kalau ada tempoh, maksudnya dia membuat pertimbangan, dan kemudian dia membantu. Dia bantu, betul, dia telah melakukan perbuatan yang baik. Tetapi dalam konteks Imam Birgivi dan juga Imamul Ghazali, maknanya dia belum lagi mencapai tahap seseorang itu berakhlak. Kerana tindakan yang baik itu sebenarnya lahir daripada dalam diri dia, diterjemahkan secara spontan, disebabkan oleh habit, kebiasaan dia, darah daging dia yang mempunyai jiwa yang baik, diterjemahkan melalui mungkin lisan dia dan juga tindakan dia lah. Itu satu konsep yang saya kira patut bagi semua individu lah, terutama pelajar ataupun individu manusia sebagai manusia, menerapkan dalam diri dia apa yang disebut sebagai akhlak yang baik. Baik, terima kasih Doktor. Kita nampak sekarang ni, kalau cerita tentang akhlak tu tadi, dia spontan, dan benda yang spontan berlaku ni, akhlak ni, dia bukannya nak kata inborn, dia bukannya lahir secara semua jadi. Jadi dia perlukan kebiasaan, dia perlukan, boleh senang kata macam inilah, pendek ceritanya, pendidikan lah. Maksudnya kalau sekiranya pelajar itu ataupun individu daripada kecil dia dah terbiasa dengan akhlak yang baik di rumah, daripada kecil, so akhirnya dia akan terbiasa dan dengan perlakuan tersebut, dan secara spontan dia akan keluar disebabkan oleh kebiasaan dia. Kebiasaan dia. Dan kebiasaan itu dia datang daripada pendidikan lah. Setuju Doktor, daripada pendidikan kan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, kisah tentang keluarga tadi, kemudian kita lihat tentang teori itu tadi. So eloklah ceritanya kita terus zoom pada pendidikan negara kita lah, pendidikan. So akhlak tu sebenarnya jelasnya, nak akhlak yang baik, nak karakter yang baik, kena melalui pendidikan. Dan pendidikan tu bukan satu sifat yang sekejap. Dia berterusan dari kecil sampai besar. Besar pun kena dididik lagi dan sebagainya. Okey, untuk yang kita punya cerita seterusnya adalah pendidikan dan falsafah pendidikan lah. Kita nak tengok pula di mana falsafah pendidikan yang ada, falsafah pendidikan kebangsaan negara kita ni. Kalau kita banner, kita tengok macam mana. Saya ingat saya baca dulu kot falsafah pendidikan kebangsaan. Kita baca secara ni lah, sebab dia panjang, nak kata ngapal tu kita ngapal yang point aja. Yang ni kita baca secara lengkapnya. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang, yang biasa kita hafalkan, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi poin ni, kita tengok poin ni, makna kata falsafah pendidikan Islam sendiri, falsafah pendidikan kebangsaan tu sendiri, dia kata kalau nak nilai yang baik, akhlak yang baik, yang harmonis, itu agama. Setuju yang tu lah? Ni, sebab ni falsafah kita ni. Okey, baik, seterusnya. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia. Jelas ada dekat dalam kita punya falsafah pendidikan kita. Seterusnya, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Itu impak daripada akhlak mulia. Betul, akhlak yang mulia tadi daripada pendidikan lah. Maksudnya melalui pendidikan kita gunakan tu, dan mesti akan kena ada kaitan dengan agama tu tadi kan. Sebab saya percaya kalau sekiranya kita nak katakan akhlak, nilai murni, kalau sekiranya benda tu
tidak dikaitkan dengan nilai yang ada dalam agama ataupun agama tu sebagai base. Lintang pukang juga doktor ya, lintang pukang sebab contohnya macam apa pandangan doktor tu yang kita kata lintang pukang akan berlaku tu. Cuma macam ni lah, dalam konteks negara kita sebagai masyarakat majmuk ya, dan menjadi rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya setiap warga negara perlu beragama. Iya. Dan setiap agama masing-masing memiliki nilai-nilai murni yang tersendiri yang membangun jiwa mereka untuk menjadi seorang warga yang baik. Nombor satu. Okay. Beragama. Maksudnya bukan hanya beragama itu faham agama atau belajar agama, tetapi menguruskan kehidupan ini secara beragama. Mengikut agama. Jadi untuk kita lahirkan individu tersebut bukanlah boleh macam magic lah, ada satu pen tak jadi, bukan. Dia memerlukan satu proses yang panjang. Jadi proses tersebut mungkin kita akan bincang dengan lebih, orang kata, terperinci secara mudah dan ringkas bagaimana proses itu berlaku lah. Cuma dalam konteks kita dalam bilik darjah ini, kita bersyukur kerana rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 menonjolkan satu elemen yang sangat penting lah, iaitu pembangunan karakter dalam setiap murid, bermula daripada prasekolah, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sekolah menengah dan sebagainya, sehinggalah ke pendidikan tinggi sebenarnya, yang menjurus kepada pendidikan akhlak ataupun pendidikan karakter inilah. Itu saya dari sudut pandang saya sebagai seorang academician lah, terutama sebagai orang kata pensyarah dalam bidang pendidikan ini. Okey, baik doktor. Jadi yang tentang kita katakan RPM 2035 tu mungkin kita letak ke tepi sikit dulu. Kita nak tengok pada yang kita punya falsafah pendidikan kebangsaan. Dan doktor ada sebut tadi tentang rukun negara. Dan rukun negara yang pertama kepercayaan pada Tuhan, yang akhirnya kesopanan dan kesusilaan. Anak kata tu kan. Lepas yang tengah tu adalah dia punya kata kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan akhirnya kesopanan dan kesusilaan. Jadi apa yang kita bincangkan, kalau kita lihatlah falsafah pendidikan kebangsaan ni cukup cantik lah doktor. Cantik lah, hebat orang yang buat tu kan. Yang sangat kukuh. Kemudian datang pula rukun negara. Dia support lagi falsafah pendidikan kebangsaan, dan juga rancangan-rancangan pendidikan yang telah disusun sekian lama, dia dianalisis, kemudian diberi penambahbaikan, sehinggalah kita melangkah ke era yang lebih mencabar dalam dunia yang sangat mencabar pada hari ini lah. Katakanlah kita ni lah canggih lah, kita dah abad ni kan, abad 21 lah kita katakan. IR 4.0 kan, 4.0 masih lagi kita berpandukan pada falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara yang sama. So bagus sebenarnya cerita tentang macam mana kita pendidikan kita, dia nak memperkasakan tentang adab, memperkasakan tentang ilmu, memperkasakan tentang kemahiran dan sebagainya kan. Cantiklah kita punya perbincangan ni. Jadinya bukan calang-calang orang lah sebenarnya yang membina rukun negara, yang bukan calang-calang falsafah pendidikan kebangsaan kan. Jadinya boleh kita katakan tertolak lah kalau sekiranya ada orang nak mengasingkan agama daripada pendidikan. Mungkin tertolak lah sudah pastilah. Maksudnya dia pendidikan ini dia tak boleh lari daripada kita punya rukun negara dan juga falsafah pendidikan kita. Yang paling utama ialah kita ke arah membentuk tingkah laku murid ke arah yang lebih baik, yang seimbang. Yang seimbang itulah termasuk dalam pembinaan karakter kita. Kita nak melahirkan murid-murid, rakyat warga Malaysia yang berkarakter yang terbaik. Jadi proses itu bukanlah satu proses yang mudah tu sebenarnya, Dr. Amin ya. Kita tengoklah, maksudnya secara psikologinya, secara kita kata level pendidikan, murid ini dia mudah terpengaruh dengan persekitaran. Apa yang saya nak bangkitkan di sini kita ambil sebagai contoh lah. Sebab itu dalam kita membina pendidikan karakter, sama ada di bilik darjah ataupun di luar bilik darjah, sama ada di rumah, di persekitaran kita, benda yang paling utama ialah asas yang kita ingin ketengahkan tersebut
Sebab itu kita memiliki asas yang kukuh dalam rukun negara kita, dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kita memiliki asas yang sangat kukuh. Jadi murid ini ataupun di peringkat kanak-kanak, di peringkat remaja, sebenarnya dia suka meniru. Jadi meniru itu sebenarnya kita boleh namakan dalam bidang akademik sebagai teladan. Teladan. Jadi sebelum mereka meniru, asas yang kita ada ialah asas yang sangat baik. Jadi apabila pendidikan karakter itu diterapkan dalam sistem pendidikan secara formal dan ada metodologinya, ada dia punya sistemnya, ada pentaksirannya pada tahun 2026 hingga 2035, maknanya paling asasnya ialah pelajar itu perlu boleh faham dan boleh menilai mana akhlak yang baik, mana akhlak yang perlu dijauhi ataupun dijadikan sempadan. Jadi pemahaman terhadap nilai tersebut wujud dalam kita punya falsafah pendidikan, dalam rukun negara kita dan juga pelan yang kita bina. Sehingga murid di dalam bilik darjah memahami akhlak yang baik secara sistematik dan dia memahami itu adalah akhlak yang baik. Sama juga di peringkat keluarga, di rumah dan sebagainya. Itu satulah. Dan yang kedua yang saya sebutkan tadi sebagai teladan lah. Jadi apa yang parent itu lakukan, pelajar akan anaknya akan copy paste. Apa yang cikgu dalam kelas itu ketengahkan, pelajar akan ikut. Dan apa yang lecturer dia tonjolkan, jadi pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi di IPG, di IPT akan install dalam dia punya pemikiran, dan itulah yang dia akan contoh dan dia akan lakukan, dan dia akan seolah-olah keandainya pensyarah dia, guru dia sebagai idola dia akan jadi orang seperti itu. Jadi kalaulah orang yang berada di hadapan, contoh ibu ayah ataupun orang yang lebih dewasa untuk kanak-kanak, cikgu dalam kelas ataupun pensyarah di bilik-bilik kuliah memberikan contoh yang baik, sudah tentu akan diteladani oleh kita punya sasaran kita lah, sama ada pelajar kita, murid kita dan juga anak-anak kita lah. Itulah saya cuba bawa asas yang kukuh dalam sistem pendidikan kita, termasuk yang disebut oleh Dr. Amin tadi, falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara. Kemudian kita organisasikan dalam kelas secara bersistem dalam sistem pendidikan kita lah. Itu merupakan satu perkara yang mungkin kita bersembang ni nampak senang, tapi hakikatnya bila kita berada di dataran yang benar ataupun di bumi mungkin ia merupakan satu perkara yang agak sukar dalam konteks pendidikan untuk kita tebar luaskan ke seluruh negara. Tapi ini merupakan satu yang sangat menarik lah. Sangat menarik. Okey, terima kasih Dr. Nadi. Jadi jelasnya dekat sini akhlak tu penting lah. Penting. Nilai akhlak. Dalam konteks agama kita pun Dr. Amin, akhlak itu kita dia sebagai cerminan iman kita. Cerminan iman. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abi Hurairah. Sempurna akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan antara ibadah yang disebut sebagai ibadah yang memberatkan timbangan amalan di negeri akhirat ialah akhlak yang baik. Ma syai'un athqalu min mizanil mu'min. Tidak ada satu ibadah, suatu tindakan, satu perbuatan yang paling memberatkan timbangan pahala kita negeri akhirat min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Itu kepentingan secara kita kata motivasi dalaman kita sebagai seorang mukmin lah. Tapi dalam konteks kita sebagai orang Malaysia, kita fahamlah maknanya dia memberi kebaikan yang sangat impak yang tinggi kepada semua peringkat. Peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat masyarakat, tak kira apa kerjaya kita, seandainya kita boleh menonjolkan karakter yang baik, akhlak yang baik, kita akan disayangi oleh semua orang lah.
tengok di pejabat, rakan-rakan yang berakhlak yang baik secara lisan, secara tindakan, maksudnya dia akan lebih disenangi, urusannya lebih mudah, dia memudahkan urusan orang lain, dia mudah didekati dan dia senang mendekati orang lain. Ia membentuk satu environment, persekitaran yang sangat positif yang harmonis. Gitu. Jadi Dr. Razi, boleh kita katakan daripada kita tengok dari sudut agama tu tadi kan, menurut Islam sebenarnya banyak ajaran-ajaran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa akhlak itu dia memang dia buah yang akhir lah, kan? Contohnya ada hadis yang kita kata hadis yang masyhur lah. Dia kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Falyakul khairan aw liyasmut. Semua yang man kana yu'minu, maksudnya akidah itu kaitannya dengan akhlak itu. Nak katakan banyak sebenarnya kan ajaran tu, jadi agama tu tak wajar ditinggalkan lah. Ya, betul. Saya setuju sangat. Dia jadi dasar kan. Sebab itu kita patah balik kepada Imam Al-Ghazali tadi, disebut, dia kata akhlak ini sebenarnya merupakan satu package kualiti bermula daripada dalam diri. Maksudnya jiwa kita, niat tu perlu niat yang baik. Niat tu tadi diterjemahkan melalui perbuatan. Perbuatan itu disebut sebagai akhlak, sama ada lisan kita ataupun tindakan kita lah. Saya ambil contoh macam ni, Al-Tamin. Contoh air depan kita ni adalah air mineral. Dari mana munculnya air mineral? Mungkin daripada satu teko ataupun satu botol mineral. Daripada botol tu, air mineral bila kita tuang ke dalam cawan kita ni, maka yang akan wujud dalam cawan ni lah air mineral. Dia tak akan bertukar kepada ialah kopi ataupun color lain. Color lain. Jadi maksud saya macam inilah, akhlak bermula daripada dalam, kemudian diterjemahkan melalui tingkah laku lah. Tingkah laku itulah karakter kita lah. Mana kata apa yang kita nak bentuk tu, itulah dia akhlak. Itu dia akhlak. Kalau kita nak kata akhlak tu warna kuning, letak kuning lah jadi dia. Kalau hijau lah jadinya. Cuma dalam proses pendidikan itu tingkah laku tersebut betul di sisi Imam Al-Ghazali, Imam Birgivi berlaku secara spontan. Tapi dalam proses pendidikan ia merupakan satu proses. Jadi anak-anak kita di peringkat prasekolah, di rumah di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, mereka masih belajar. Mungkin dalam proses tersebut tengah-tengah jalan tu melakukan kesilapan. Mungkin kesilapan tadi besar atau kecil, bergantung kepada situasi. Jadi tak salah, bukanlah maksudnya tak boleh langsung salah, bukan. Ia merupakan satu proses. Jadi tugas pendidik itulah tugas ibu ayah, tugas masyarakat untuk mengharmonikan proses tersebut. Maksudnya mungkin dia tersilap tapi dibetulkan. Mungkin dia tersilap tapi ditegur secara yang paling hampir dengan keperluan murid ataupun pelajar yang ingin kita tegur tersebut. Jadinya macam boleh kita buat analogi je lah, boleh kita buat analogi, contohnya sepohon pokok lah. Sepohon kayu. Sepohon pokok. Kalau sekiranya macam air ni, kita katakan kita letakkan, dia akan bentuk macam tu kan. Macam pokok lah kita katakan. Kalau pokok, dia perlu dibaja nak menghasilkan buah tu kan. Kalau ada satu analogi kita tengok, iman tu mungkin akar dia kan, dia punya kukuh yang kukuhnya. Dan akhirnya apa yang kita bagi baja, orang kata ibadah apa segalanya tu, dia akan nak hasil buah. So buah tu yang kita katakan manfaat pada orang, akhlak itu mungkin kita boleh analoginya, boleh tu kata. Boleh. Jadi mana jadi dalam pendidikan tu kita letak air, kita cantas pokok yang mana tak yang sepatutnya kan. So tu itu dikatakan proses. Kita jaga daripada makhluk perosak. Jadi benar, itu merupakan proses dan kecabaran. Boleh kita katakan itulah. Membuahkan buah itu sebagai akhlak yang boleh dimanfaat pada orang lain lah. Saya setuju Dr. Amin. Baiklah, kita teruskan lagi Dr. Razi. Cerita tentang TS25, cerita tentang RPM 2035 tu tadi. So kita dah tadi kita pendidikan, kali ni kita dah masuk ke sekolah pula dah ni. Kejap lagi akhirnya kita akan masuk bilik darjah pula. Kita masuk ke sekolah. Jadi dalam kita punya falsafah tu cantik dah. Kemudian pelaksanaan guru. Pelaksanaan guru nak mengajar akhlak tu, kalau kita lihat, kalau dahulu sebelum kita TS25, sebelum yang ni yang baru ni lah, rancangan pendidikan Malaysia 2035 ni, kita pun ada juga
dalam kita punya RPH tu, pengajaran kita kan, ada satu nak katakan elemen iaitu nilai ataupun rentasan keserapan nilai kot, serapan nilai kan dia berlaku kan. Benda tu berlaku mungkin zaman kita dulu zaman bila tu 2019 something lah kan. 19 something sampailah wujudnya TS25 ni kan. So ingat tak apa yang kita buat untuk serapan akhlak ni dalam bilik darjah tu kan. Kita tulis nilai apa, perkembangan tu kita nampak kan. kita nampak kan. Tapi benda tu ada, tapi dia tidaklah datang secara organisasi diorganisasikan ataupun kita nakkan dia satu model yang kita katakan, contohnya macam RPM 2035 tu dahulukan adab dahulu daripada ilmu contohnya kan. Dulu tu wujud sebenarnya, tapi mungkin disebabkan oleh peredaran masa, secara peredaran zaman langsung dan sebagainya sebelum ini dia berlaku. Tapi untuk yang kali ini, makna kata yang untuk kita mungkin saya nampak bermula daripada transformasi sekolah 2025, kemudian RPM 2035 disambut tu, dan RPM 2035 memang jelas dia letak tentang dahulukan adab tu dalam ciri-ciri, 5 ciri murid tu murid insan sejahtera. Sejahtera tu yang pertama beradab dulu, kemudian berilmu, berkemahiran, berdaya tahan, yang terakhir berkeyakinan. Jadi kita nampak sebenarnya bukan nak kata, kalau contohnya lah kawan-kawan kata, contohnya kata, dulu tak ada ajar adab ke? Ada. Tapi kita secara sisipan, secara rentasan kan kita tegur. Tapi kali ni mungkin sebab peredaran masa, peredaran zaman, cara komunikasi berubah, cara muamalah berubah, macam-macam lah perubahan. Ekonomi pun berubah, cara kita muamalah tu kan, dengan online apa dan sebagainya. So dalam pada itu kita sedar yang nilai manusia akhlak tu makin terhakis, boleh kita kata sebab kita berinteraksi dengan mesin, bukan kita berinteraksi dengan manusia secara bersemuka kan. Mungkin atas dasar perkembangan zaman dan sebagainya. So atas dasar itu Kementerian Pendidikan kita dia menumpukan kepada 5 benda ni lah. So untuk yang rancangan Pendidikan Malaysia 2035 tu memang dia menumpukan pada adab tu, nampak pembangunan adab, pembangunan karakter itu yang berlaku dalam bilik darjah. Jadi bila kita sebut tentang pendidikan, kita dah masuk sekolah, kita dah masuk bilik darjah pula ni. Cerita tentang adab, cerita tentang apa tadi, uswatun hasanah tadi kan, kena meniru tu tak ni. Dia kena ada role model, kena tiru apa dia buat kan. Jadi macam manalah doktor rasa kita nak jelmakan apa cerita kita ni dalam aktiviti ataupun dalam proses, dalam environment bilik darjah murid dan guru itu. Macam mana doktor rasa yang boleh kita jelmakan akhlak? Satu soalan lah saya ingat, ataupun persoalan yang sangat baik lah untuk kita bincang. Kita mula perbincangan kita dengan kita memahami konsep akhlak dan juga adab, kemudian bagaimana akhlak dan adab itu diintegrasi dalam kita punya sistem pendidikan, termasuk asas negara kita, rukun negara, falsafah pendidikan dan sebagainya. Dan kita faham dan yakin bahawa pembinaan karakter ataupun akhlak Islamiyah ini dia merupakan satu proses yang saya percayalah semua orang yakin bahawa dia hanya bukan boleh berlaku dalam bilik darjah semata-mata. Dia akan berlaku di peringkat rumah, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Cuma dalam konteks kita hari inilah di peringkat IPG dan juga mana-mana IPT, kita zoom kepada apa yang boleh kita lakukan secara formal dan diorganisasikan dalam bilik darjah lah. Jadi ini pandangan saya, Dr. Amin. Antaranya ialah di bilik darjah ini yang memainkan peranan utama ialah guru kalau di peringkat sekolah, ataupun pensyarah lah kalau di peringkat pengajian tinggi. Jadi pandangan saya, guru tu sendiri perlu memahami dan memiliki karamah insaniah yang terpuji lah. Memanglah guru tidak ada yang sempurna, pensyarah tidak ada yang perfect, tetapi kita cuba untuk menjadi yang lebih baik dan memperbaiki diri kita sendiri. Itu yang pertama sekali lah.
Kemudian yang kedua ialah bagaimana guru tu tadi memberikan penerapan manusiawi dalam kelas. Jadi ataupun penerapan karamah insaniah. Fokus penerapan tersebut ialah bagaimana interaksi dalam kelas itu mengiktiraf maruah sebagai seorang insan. Jadi mungkin bermula dengan pembinaan saksiyah, menerapkan sifat-sifat empati melalui asas-asas yang kukuh yang telah kita bangunkan dan diserap semasa kita berada dalam bilik darjah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan ia dah berlaku dalam satu sistem, maka antara benda yang boleh kita lakukan ialah secara disebut sebagai pedagogi terbeza lah. Jadi kita faham ya, keperluan murid ataupun pelajar itu mungkin berbeza bergantung kepada latar belakang dia, pengetahuan sedia ada yang dia ada dan sebagainya. Jadi pedagogi terbeza itu merupakan satu langkah yang boleh kita praktikkan kerana tujuan akhirnya ialah kita nak pelajar tadi mempunyai karakter yang baik ataupun berakhlak dengan akhlak yang baik. Mungkin ada murid ataupun pelajar dia memiliki latar belakang yang memang daripada kecil keadaan keluarganya yang kita kata tak ada masalah dan isu, dia hidup dalam keadaan yang kita kata selesa, tenang. Jadi mungkin kita nampak wataknya berbeza dengan murid ataupun pelajar daripada latar belakang yang kita kata daripada keluarga yang kita mungkin ada pertelingkahan dalam keluarga yang retak dan sebagainya. Mungkin watak dia berbeza ataupun persekitaran yang berbeza, murid di bandar ataupun luar bandar dan sebagainya. Jadi latar belakang pelajar tu tadi berbeza menyebabkan cara kita membina karakter pelajar juga mungkin berbeza. Jadi pedagogi terbeza ini sama ada dari segi kognitifnya ataupun dari segi watak pelajar itu sendiri pun perlu diambil kira lah sewaktu kita melaksanakan pendidikan karakter dalam bilik darjah lah. Itu yang kedua ni pandangan saya. Yang ketiga ialah pendidikan karakter ini boleh dilakukan secara pembelajaran secara kolaboratif lah. Contohnya kita kata mungkin kerja kumpulan untuk melatih pelajar ini bagaimana dia nak berkomunikasi, meningkatkan soft skill dia, bagaimana dia berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Jika berlaku konflik, apa yang perlu tindakan yang dibuat untuk mengharmonikan keadaan. Jadi pembelajaran kolaboratif ini merupakan satu kita kata pendekatan yang mungkin boleh dilakukan dalam kelas. Termasuklah kita kata pembelajaran yang lebih fleksibel lah, disebabkan oleh pelbagai situasi yang mungkin timbul dan juga mungkin konten yang kita nak ajar itu berbeza ataupun latar belakang murid ataupun pelajar dalam kelas itu mungkin berbeza. Jadi pembelajaran itu sebaiknya lebih fleksibel yang boleh kita terapkan dalam kelas kita. Itu secara akademiknya lah. Jadi secara umumnya ialah dia banyak bergantung kepada kebijaksanaan guru lah, hikmah. Itulah karamah insaniah itu dia sebenarnya merupakan satu pendidikan yang berpunca daripada kita kata asas yang disebut sebagai secara hikmah, secara yang kita kata bijaksana. Termasuk bijaksana itu di sisi guru ataupun di sisi proses pembelajaran dan juga murid ataupun pelajar yang sedang belajar tersebut. Itu apa yang saya fikir, saya rasa lebih dekat dan hampirlah untuk kita buat di bilik darjah. Fokusnya ialah yang pertama sekali melahirkan individu yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan, berkeyakinan. Itu 5 ciri murid insan sejahtera yang ingin kita lahirkan melalui sistem yang kita cuba lakukan dan terapkan di sekolah dan di bilik darjah lah. Itu pandangan saya, Dr. Amin. Mungkin Dr. Amin boleh tambah lagi dari sudut dan sisi yang lain. Kalau kita nampaklah daripada perbincangan tu tadi doktor makna kata kita kena mengubah bilik darjah tanpa mengubah bilik darjah.
Betul. Ini bahasa yang digunakan oleh Datuk Amir Senin ni. Datuk Amir Senin dia banyak dia punya pandangan dia kan. Falsafah dia kata mengubah bilik darjah tanpa mengubah bilik darjah. So perubahan tu kena berlaku. Tanpa kita menyerang bilik darjah ataupun menyerang sekolah kita nak drastik kan. Tapi sebenarnya perubahan tu macam Dr. Nurazi kata yang pertama tadi role model lah. Kita katakan karamah insaniah guru tu yang pertama. Barulah boleh dia karamah anak murid dia kan. Contohnya kalau pepatah Melayu pepatah Melayu kita kata bagaimana ketam nak mengajar anaknya berjalan dengan betul. Kan dia punya konsep dia kan. Jadinya role model guru tu dia kena ada kemuliaan insan sebagai seorang manusia dia kena ada dan dia kena tonjolkan dan itulah boleh menjadi ikutan yang kan kita sebut tentang peniruan itu tadi. Teladan itu tadi. Malahan sebenarnya kenapa pendidikan itu kita katakan yang formal itu penting sebabnya kat rumah kita tak tahu pendidikan yang bagaimana. Jadi sekolah tu kena mungkinlah kita kata kembalikan balik peranan sekolah tu. Memainkan peranan yang lebih utama. Betul. Lagipun hari ini kita tengok kalau di bandar-bandar pun anak-anak tu dihantar ke nursery ataupun sekolah rendah, sekolah seawal subuh. Dan mak ayah bekerja, kemudian balik malam. Jadi balik dah penat, dah tidur. Mak pun penat, ayah pun penat, anak pun penat. Jadi ada maksudnya di sebahagian-bahagian tempat maknanya proses untuk membentuk perilakunya, tingkah lakunya berada di luar daripada rumah, terutama di sekolah kan? Jadi kita mengambil peranan tersebut lah, terutama di bilik darjah. Cuma satulah Dr. Amin, saya ingin tekankan lagi sekali lah, memang guru itu sebagai role model ataupun teladan. Jadi kalaulah guru pun tidak sempurna, mungkin ada kekurangan di sini dan di sana, pensyarah pun sama. Cuma apabila murid ataupun pelajar telah faham konsep, tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk, mungkin apabila dia melihat tindakan cikgunya, pensyarahnya mungkin di luar daripada nilai-nilai yang baik sebagai contoh, dan dia boleh menilai itu sebenarnya mungkin sikap dan peribadi pensyarah tersebut, sepatutnya yang baiknya macam ni. Jadi murid tu tadi mengambil tindakan untuk bukan maksud membetulkan guru, tapi membetulkan konsep yang ada dan nilai yang ada pada diri dia. Dia kata sepatutnya saya kena buat macam ni. Bila sampai ke peringkat tersebut, maknanya pelajar tu tadi telah memiliki tabiat, akhlak secara spontan, dan dia boleh membuat keputusan yang baik berdasarkan kepada sistem nilai yang ada dalam dirinya. Itulah maksudnya. Bagus tu point tu Doktor. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perkara yang paling penting sekali adalah ilmu pengetahuan lah. Kalau susunan daripada Bloom tu, tahu, faham tu memang kena kukuh betul lah. Kan? Dia kena tahu, faham, barulah dia boleh peringkat seterusnya bagaimana dia nak buat, dan dia boleh menilai mana yang betul dan salah kan. Dan satu lagi mungkin saya boleh tambah lah, maksudnya memang kita akan bercakap adab sebelum ilmu, tapi ilmu itu mendorong, memandu kepada adab yang baik. Kemudian ilmu itu satu entiti yang sangat berkesan. Selain daripada berilmu, dia memahami ilmu secara nilai yang baik, itu merupakan satu entiti yang lebih penting, kerana ia boleh membawa kepada akhlak dan juga karakter yang baik berdasarkan kepada asas-asas yang kukuh lah yang kita bina. Yalah, alhamdulillah. Yalah untuk tuan-tuan dan puan-puan, saudari sidang hadirin, kita berada di perbincangan Komat Kolokium Maya Antarabangsa dan Domestik 2026, anjuran IPG Bahasa Antarabangsa. Dan sekarang ni kita bercerita tentang menelusuri pembinaan karakter dalam bilik darjah. Kita banyak cerita yang tadi tu. Kita cerita pasal role model tadi. Ni sambungan cerita lagi ni. Contohnya lah kan, macam contohnya kat rumah kita tak pasti pendidikan formal, adab, role model. Contohnya lah ini yang saya terfikir kan. Karakter seorang lelaki budiman, lelaki muslim, lelaki yang kita katakan yang berperibadi yang baik lah kita katakan. Andai kata karakter lelaki dekat rumah tu, andai katalah ayahnya tak macam seorang lelaki contohnya kan, so sekolah lah kan, guru kena tunjukkan karakter, akhlak, adab kan. Sama juga contohnya ibu kat rumah, dia tidak menunjukkan sebagai seorang karakter ibu
kepribadian seorang ibu, adab akhlaknya sebagai seorang perempuan, wanita contohnya kan. Jadi di sekolah lah dia akan belajar secara formal untuk meluruskan. Iya kan. Jadi nampak dia punya, maksudnya peranan sekolah, peranan bilik darjah, peranan guru itu sangat penting. Dan jelasnya bila dalam bilik darjah tu kita nak menyampaikan sesuatu, kita nak nak mengajar lah, kita katakan proses pembelajaran tu, guru kena ada kemahiran pedagogi, doktor kan. Saya teringat ini Dr. Amin punya, Datuk Amin Senin ni lah, dia kata pedagogi macam doktor kata tadi, pedagogi manusiawi perlu wujud kan. Pedagogi satu lagi kehadiran, ataupun dikata yang terbaru ni present pedagogi macam tu. Jadi makna kata manusia tu kena hadir dalam bilik darjah dan berperanan sebagai manusia untuk menjadikan manusia kan. So kena ada role model itulah. Pedagogi terbeza juga perlu, sebabnya latar belakang yang berbeza. Kita kena ambil kira untuk supaya berkesannya penyampaian yang berlaku dalam bilik darjah itu. So kena ambil kira juga gaya pembelajaran. Jelasnya gaya pembelajaran tadi yang kita tekankan kolaboratif, maksudnya banyak lagi cara, antaranya kolaboratif. Dan maksud kat sini adalah nak belajar jadi manusia, kena jumpa manusia. Kena kita berkolaborasi dengan manusia. Dekat situlah kita akan nampak mana perlu diperbetulkan, mana perlu ditambah baik. Sebab hubungan kita manusia dengan manusia itu antara akhlaknya lah kan. Kemudian ada hubungan manusia dengan pencipta, ada akhlak dia juga. Manusia dengan alam sekitar, lestari, akhlak, ada akhlaknya juga kan. Kemudian sekarang ni yang terkini, manusia di alam maya kan. Sebab ada menganggap bahawa manusia dia tidak ke alam maya tu, dia kata saya bukan, I'm nobody. Jadi ini menakutkan sebenarnya tu dia sangat menakutkan. Jadi benda-benda atau perkara-perkara ini perlulah diambil kira, perlulah kita letakkan dalam kita punya classroom ataupun bilik darjah. Dan guru tu asasnya kenalah guru yang hikmah. Iya, bijaksananya seorang guru tu kan. So kita nampak pembangunan guru tu perlu kan, untuk kita perkasakan. Betul. Supaya bila guru perkasa, bilik darjah tu secara automatik akan berkesan. Pelaksanaan bilik darjah berkesan. Panjang cerita kita hari ni. Kalau rasanya kita nak teruskan jauh lagi jauh lagi penceritaan dia tu kan. Mungkin kita boleh jumpa di titik hujung perbincangan kita. Okey, baiklah. Saya rasa boleh kot doktor simpulkan apa kita punya perbincangan hari ini berkenaan menelusuri pembinaan karakter dalam bilik darjah. Baik, mungkin saya boleh ringkaskanlah apa kerja buat yang kita buat di bilik darjah ataupun di luar bilik darjah merupakan satu usaha yang sangat mulia lah. Kerana kita berusaha untuk menghubungkan rantai-rantai tamadun manusia yang harmonis ke arah melahirkan masyarakat, individu, negara yang mampu menjadi contoh teladan kepada individu-individu yang lain melalui pendidikan karakter inilah. Dan tugas kita sebagai pendidik, khususnya di peringkat IPG, peranan kita amat besar, terutama dalam bilik darjah kita ataupun di luar bilik darjah kita, dengan nawaitu kita yang baik untuk kita sama-sama memperbaiki diri sendiri dan juga kita mengislahkan orang lain dalam konteks pendidikan. Jadi apabila kita telusuri perbincangan ini, sebenarnya kita bersyukur kerana kita memiliki asas pendidikan sistem yang sangat bagus melalui falsafah pendidikan kebangsaan kita, melalui rukun negara kita, dan juga diteruskan dengan agenda pendidikan sehinggalah kepada rancangan Malaysia 2023-2035, dan juga pendekatan yang saya kira agak drastik memprogramkan, mengorganisasikan pendidikan karakter ataupun akhlak ini dalam bilik darjah. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik, dan kita ambil peluang ini untuk kita sama-sama meletakkan batu bata membangunkan sebuah tamadun yang gemilang dan terbilang lah. Selalu disebut dulu terbilang dan gemilang, maknanya kita bersama-sama salah seorang daripada batu bata tersebut untuk membangunkan sebuah tamadun yang kuat dan hebat, bukan hanya untuk dipandang oleh manusia tetapi meneruskan kehidupan kita sebagai manusia yang diredai oleh pencipta kita. Itulah kesimpulan daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Razi.
panjang dan saya rasa sangat bermakna kot kupasan kita pada hari ini tentang akhlak ataupun bagaimana kita nak letakkan akhlak, macam mana kita nak membina akhlak tu dalam bilik darjah. Satu analogi terakhir daripada Dr. Nurul tadi, batu bata kan. Setiap orang guru dia menyusun satu batu bata untuk kita membina satu binaan tamadun manusia yang betul lah, kita kata. Maksudnya betul tu dia benar, dia ada kemajuan. Kemajuan tu bukan sahaja daripada material, malahan akhlak itu dia datang sekali. Jadi hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pendidikan bukan sekadar kita menyediakan ilmu untuk murid atau anak didik kita pada masa hadapan. Bukan saja kita sediakan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan tu kita kena sediakan manusia yang nak hidup sebagai manusia pada masa akan datang. Takut kalau kita bertumpu hanya pada ilmu pengetahuan tanpa datang pada karakter dan akhlak ini, nanti manusia tu tak ada masa depan. Dia pergi tu dia sebagai manusia tapi tak ada apa yang jiwa dikatakan jiwa manusia tu dia tak ada. Karakter manusia tu tak ada. Okey. Sebab masa depan ni kita pun tak tahu apa yang akan berlaku, akan datang dengan teknologi apa segalanya, yang AI yang datang ni pun kita pun rasa macam mana ni kan. Dia beritakan macam mana kita nak menghadapi AI ni, sebab AI ni dia banyak membantu kita berfikir. AI dia tak boleh buat penilaian manusia, dia tak boleh buat. Yang tu yang kena ada pada kita. Dia bantu kita fikir, tapi penilaian dan pertimbangan itu adalah datang daripada seorang manusia, dan hanya manusia sahaja yang kita katakan sebagai manusia yang boleh memakmurkan, yang boleh mentadbir, yang boleh mengharmoniskan alam kita pada masa akan datang, yang boleh menjadikan generasi kita generasi yang terbaik di dalam dunia masa akan datang adalah manusia yang ada adab, manusia yang ada ilmu pengetahuan. Yang kita katakan 5 tadi itulah. Dia ada ilmu, ada kemahiran, ada berdaya tahan, dan yang terakhir dia apa terakhir tadi? Berkeyakinan dalam dia nak melaksanakan kehidupan dia masa akan datang. Jadi terima kasih di atas peluang yang diberikan oleh kita katakan penganjur, pihak penganjur Komat pada kali ini, LPG Kampus Bahasa Antarabangsa pada kami, saya Dr. Amin dan Dr. Nur Razi. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi kalau ada rezekinya, Doktor, pada masa akan datang. Siri-siri yang akan datang kalau sekiranya ada rezekinya untuk kita berkongsi. Jadi terima kasih pada semua, terima kasih pada penganjur, terima kasih pada rakan-rakan juruteknik kita, terima kasih, dan mungkin tak melampau jugalah kot kita nak ucapan terima kasih pada saudara Daini. Ini adalah bulan yang terakhir, kita kata tahun 2026 ni, supaya beliau lebih lagi ke hadapan untuk dalam kerjaya beliau sangat-sangat banyak membantu Komat untuk tahun ini dan tahun sebelum ini. Itu sajalah, kita harapkan Komat ini terus lagi berjalan, perkongsian akan terus berlaku insya-Allah pada masa-masa akan datang, dan perkongsian yang terbaik daripada rakan-rakan dalam bidang pendidikan untuk semua. So itu saja. Terima kasih. Ucapkan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and hi, I am Dr. Norazlina binti Azhar from English Department, IPG Campus Bahasa Antarabangsa. Today, I would like to share a book that deeply changed the way I think about life. The book is The Top 5 Regrets of the Dyings by Bronnie Ware. Bronnie Ware is an Australian writer who once worked in a palliative care, caring for patients during the last few weeks of their lives. During this time, she had many meaningful conversations with people who knew they were nearing to the end of their journey. Surprisingly, many of them shared similar regrets about how they had lived their lives. From this conversation, Bronnie Ware discovered 5 common regrets that people often express when facing the end of life. The first and most common regret is, I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Many people realize that they spent their lives trying to meet the expectation of society, family or others, instead of following their own dreams. The second regret is,
I wish I hadn't worked so hard. Many people regretted spending so much time focusing on work and career while missing precious moments with family and loved ones. As a lecturer myself, this idea really resonates with me. While dedication to our work is important, this book reminds me that it's also necessary to create space for ourselves, to rest, to reflect, and even to enjoy simple moments, such as having a quiet cup of coffee. Maintaining this balance helps us not only to avoid burnout, but also to live more meaningfully beyond our professional responsibilities. The third regret is I wish I had the courage to express my feelings. Some people avoided expressing their true emotions in order to keep peace with others. However, at the end of their life, they realized that unspoken feelings often became lifelong regrets. The fourth regret is I wish I had stayed in touch with all my friends. As life becomes busy with responsibilities, people often lose contact with old friends. But in the final stages of life, many realize how meaningful those friendships truly were. Finally, the fifth regret is I wish I had let myself be happier. Many people discovered too late that happiness is often a choice. Fear of change or comfort with familiar routines sometimes prevent people from embracing joy in their lives. For me, this idea is a reminder that happiness is not something we should postpone until everything is perfect. Even in our daily routines, we can choose to appreciate small moments, to be present, and to allow ourselves to feel content. It reminds me that living meaningfully is not only about achieving goals, but also about recognizing and embracing happiness along the way. What makes this book powerful is that it is not really about death, actually. Instead, it is a reminder about how we should live our lives today. In our daily lives, many of us feel pressured to follow certain timelines. For example, achieving career success early, getting married at a certain age, or reaching milestones similar to others. However, this book reminds us that life is not a competition and everyone moves through their life at their own pace. Personally, reading this book made me reflect on how easy it is to become busy with responsibilities and forget what truly matters. Sometimes we focus so much on work, expectations, and long term goals that we forget to appreciate meaningful relationships, friendships, and moments of happiness in our everyday lives. This book encourages us to live more intentionally, to be honest with ourselves, to value our relationship, and to allow ourselves to experience happiness while we still have the opportunity. In conclusion, the top 5 regrets of the dying teaches us a powerful lesson. If we listen to the regrets of others, we can learn how to live a more meaningful and fulfilling life today. So perhaps the most important question we should ask ourselves today is this: are we living the life we truly want? A life that our future self would thank us for? Or we just regret? With that, I thank you.